Okey, sekarang kita akan sambung tajuk yang keempat. Vokal berganding. Huruf vokal yang bersebelahan berada dalam dua suku kata. Okey, kata kunci dia adalah huruf vokal dan bersebelahan berada dalam dua suku kata. Contoh, dia ada. Contoh yang pertama, tulis hamzah pada tiga keadaan. Contoh yang kedua, tulis hamzah terbalik dengan yang atas. Okey, tak apa. Kita tengok contoh. Untuk yang pertama, tulis hamzah pada tiga keadaan. Okey. Berbalik pada kata kunci, dia kata huruf vokal. Mana huruf vokal tu? A dan I. Kalau kita jawikan, alif dan ya. Okey. Yang kedua, A dan U. Apabila dijawikan, jadi alif dan waw. Dan yang ketiga adalah U dan I. Apabila dijawikan, jadi waw dan juga ya. Nampak tak? Okey, sekarang kita nak jawikan perkataan baik. Baik, contoh kita bahagikan kepada dua suku kata kan. Ba alif ba, okey, hamzah, ya qaf, ba, okey, dalam perkataan baik adanya huruf A dan juga I. Huruf vokal A dan juga I. Dalam jawi alif dan juga ya. Jadi di antara mereka mestilah ada yang ketiga, iaitu hamzah. Okey. Jadi, hamzah itu perlu ditulis apabila berada di antara A dan juga I. Sama juga macam A dan juga U. Contoh, laut. Laut, lam, alif, hamzah, waw, ta. Di antara alif dan waw. Okey. Contoh yang ketiga, kuih. Untuk huruf vokal U dan juga I. Okey. Kuih dalam tulisan jawi kaf, waw, hamzah, ya, ha. Okey, di antara waw dan juga ya. Jadi, untuk tiga-tiga keadaan ini, kita kena tulis hamzah di antara mereka. Okey. Sekarang kita tengok contoh yang kedua. Tiada hamzah terbalik dengan yang atas. Maksud dia, huruf vokal AI akan diterbalikkan jadi IA. Macam tu juga dengan AU jadi UA. UI jadi IU. Okey, sekarang kita akan cawikan perkataan bia. Bia, ba, ya, alif, ra. Kita tak boleh tulis alif apabila huruf vokal I dan juga A. Okey, jadi biar tiada hamzah. Tiada hamzah. Okey, contoh untuk UA, keluar. Kaf ke, lam, waw, alif, ra. Luar. Okey, contoh yang ketiga, IU, tiup. Ta, ya, waw, pa, tiup. Nampak tak dekat situ? Okey, ada dua keadaan kena tulis hamzah. Okey, keadaan yang kedua, tidak perlu tulis hamzah. Ingat je. I, au, ui. Kemudian terbalikkan. Okey. Untuk I, au, ui, kita kena letak huruf hamzah di antara mereka. Okey. Sekarang kita sambung tajuk yang kelima. Diftong. Diftong, kita masih bermain dengan huruf vokal. Huruf vokal dalam satu suku kata. Satu suku kata. Okey. Contoh kan. Contoh yang pertama, tulis hamzah di awal suku kata. Okey. Untuk huruf vokal A dan juga I dan juga A dan U. Okey, sekarang macam sebelum ni, cikgu kata untuk AI, AU di antara mereka kena letak hamzah. Jadi, kita nak jawikan perkataan air. Okey. AI adalah alif dan juga ya. Kita letak hamzah tengah-tengah. Jadi air, alif, hamzah, ya, ra. Air. Okey, yang seterusnya auto. Alif, hamzah, waw, au. Ta, waw, to. Auto. Okey. Contoh yang kedua, tiada hamzah di tengah atau akhir suku kata. Untuk huruf vokal OI, AI dan juga AU. Oi, ai, au. Contoh borai. Bawau bo, rawai.
Ro, wow, ya, roy. Boroy. Contoh, balai. Ba, alif, ba. Lam, alif, ya. Balai. Okey. Contoh yang ketiga, surau. Sin, waw, su. Ro, alif, waw. Rau. Surau. Nampak tak? Okey, huruf vokal ada 3 sahaja. Alif, waw dan ya. Maknanya, yang atas ni hanyalah bermain dengan alif, waw dan ya. Okey. Untuk contoh, tulis hamzah di awal suku kata hanya untuk A dan I, A dan U. Itu untuk diftong, okey? Dan tiada hamzah untuk oi, ai, au. Okey, kita teruskan dengan tajuk yang ke-6. Homograf. Ejaan seakan sama tetapi membawa maksud berbeza. Untuk bezakan huruf alif perlu ditulis. I pepet tidak ditulis dengan apa-apa huruf. Okey. Contoh. Contoh yang pertama. Okey. Panun tasin adalah ejaan untuk pentas. Tapi asas yang sama maknanya dengan menggunakan huruf yang sama, panun tasin, kita akan dapat ejaan yang hampir sama dengan pantas. Cumanya, macam mana kita nak bezakan dia? Kita kena tambah alif. Tambah alif dekat suku kata yang pertama. Okey. Pa, alif, nun, pan, ta, sin, tas. Macam sebelum ni cikgu kongsikan, suku kata yang akhir, A dia tidak perlu ditulis kan? Jadi macam mana nak membezakan dia? Kita tulis alif dekat suku kata yang pertama. Itu beza pentas dengan pantas. Okey, contoh yang kedua. Buai. Bawau, bu, alif, ya, ai. Buai. Untuk perkataan buai, kita boleh dapat buaya. Betul tak? Bawau, bu, alif, ya. Sama dengan buai. Macam mana nak membezakannya? Kita tambah alif di hujung perkataan. Dapatlah buaya. Okey. Contoh yang ketiga. Puas. Puas. Bawau, bu, alif, sin, as. Puas. Daripada ejaan yang sama, kita boleh dapat ejaan puasa. Jadi macam mana nak membezakan puas dan puasa? Kita kena tambah alif di hujung. Dapatlah puasa. Nampak tak dekat sini? Tak apa, kalau keliru, kita tengok dulu. Okey, tak apa, kita belajar, kita tengok je dulu. Sekarang kita dah sampai tajuk yang ke-6. Kita akan teruskan tajuk yang ke-7 untuk video yang ketiga.